Hi guys, aku ada up story dekat TikTok. Ramai yang DM aku. Biasa dia macam ni. Aku pergi kedai makan lah, nak bungkus nasi waktu rehat tu. Masa tu pakai uniform lagi. Kita jumpa dengan kawan lama lah, kawan sekolah aku. Aku tegur, bersembang-sembang, tanya khabar berbagai. Adalah bercakap pasal isu semasa tentera ni. Aku tak cakap mana lah, sebab aku tak nak ambil tahu. Dan aku lebih suka mendiamkan diri. Makcik ni mencelah. Dia kata, itulah makcik tak nak bagi anak makcik masuk tentera. Tahu perangai tentera macam mana. Tengok macam-macam kes sekarang. Aku rasa sedih. Aku rasa kecewa dengan apa yang dia cakap macam tu. Sedangkan aku tak bercakap dengan dia. Ya mungkin dia dengar apa aku sembang je lah kan. Aku lebih banyak biarlah, tak nak ambil tahulah dia sembang-sembang kawan aku cakap sembang tu. Tapi aku balas jugalah apa makcik cakap. Aku kata, makcik, saya ni hampir 21 tahun servis. Dah nak benceng makcik. Takkan kebaikan apa yang tentera buat selama ni makcik tak nampak. Saya korbankan masa muda saya. Kami korbankan masa bersama family untuk negara. Takkan makcik tak nampak benda tu. Tapi kalau makcik hina macam ni, rasa sedih lah. Mungkin uniform kami sama, tapi perangai kami tak sama makcik. Makcik tu diam. Member aku ni muka dia macam serba salah dah. Aku kawang dia, makcik tu makcik dia. So aku minta maaf kat kawan aku ni. Aku cakap kat kawan aku minta maaf lah kalau aku terkasar bahasa dengan makcik kau ni. Tak apa, aku faham kata. Kadang-kadang penat bukan badan tau. Penat mental kita dengan selalu orang salah faham dengan uniform yang kami pakai. Kerana seorang ataupun kerana segelintir buat kesilapan, semua sekali dikatakan sama. So fikir-fikirkanlah. Aku doakan Malaysia aman, maju, kita boleh buat kerja macam biasa. Okay?